Fi'il, kata kerja. Fi'il, kata kerja. Kata kerja. Dan kata kerja macam biasalah. Dia terkait dengan tiga, iaitu fi'il madhi. Fi'il madhi, iaitu kata kerja yang menunjuk kepada perbuatan yang telah lalu. Perbuatan yang telah lalu. Seterusnya fi'il mudhari', menunjukkan kata kerja perbuatan yang sekarang tengah berlaku. Macam Ustaz tengah mengajar sekarang ni, perbuatan Ustaz mengajar ni sekarang ni tengah berlaku ataupun akan datang. Seterusnya fi'il amar, ini adalah perintah yang akan berlaku setelah diperintahkan. Begitu. Baik. Seterusnya, ini kalian fokus sebab Ustaz nak dengar lepas sorang-sorang ni. Lepas Ustaz baca ni, Ustaz dengar sorang-sorang baca. Fi'lul madhi. Fi'lul madhi. Ustaz bacakan. Fi'lul madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Baik. Seterusnya Ustaz baca untuk fi'il mudhari'. Yaf'ulu, yaf'ulu. Sepatutnya yaf'alu. Tapi dia memang ada banyak. Dia ada banyak. Cuma kita hari ini guna pada ain. Ustaz nak guna pada ain, bukan dhammah. Ustaz nak guna pada ain, fathah. Begitu. Kalau kamu nak guna dhammah pun tak ada masalah. Yaf'ulu boleh. Memang ada. Tapi Ustaz nak guna pada ain, baris fathah. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Af'alu, naf'alu. Dia lambat sedikit. Maaf. Baik. Disebabkan ain tadi baris fathah, maka hamzah wasal pada awal ni pun kena baris uh, baris kasrah. Kena mula pada baris kasrah bawah. Ain pula baris fathah. Jadi bukan uf'ul Uf'ul memang ada tapi Ustaz nak pakai if'al. Fa'ala yaf'alu if'al. If'ala if'alu. If'ali if'ala if'alna.